memang single. Tapi okey je. Cantik lah. Cantik. Tengok dekat cermin. Cantik bodoh. Cantik kan? Tapi dia singkat je lah dekat kaki tu. Tapi tak ada singkat sangat. Cantik lah. Berapa harga? Ha. Tu kalau kau boleh dekat TikTok pun dah 20 lebih. Hai. Korang tengok. Hari ni saya tak ada kening tau. Sebab saya nak buat kening saya. Cantik tak baju saya? Nak pakai ni besok. Dengan baju warna apa? Kita cuci lah. Kita cuci sama-sama. Okey. Hijau. Sebab tadi. Okey tak? Kita orang dekat jalan-jalan Jepun. Lepas tu kita orang bodoh-bodoh nak try baju kan. So, saya nak beli yang ni. Okey tak korang? Comel kan? Cantik lah nak. Mana? Ambil lah. Ambil lah. Aku selut-selut Cuba. je tu. Cuba kau selut lagi. Kau ada. Aku kalau selut mesti cantik kan? Tiba. Tengok siapa yang selut ni tadi? Engkau kan? Aku lah. Dengan kau punya skirt yang Boleh dah berada cakap Jepun. Aku nak ni. Aku bagi je diorang pinjam kalau diorang nak jalan-jalan nanti. Dah macam princess. Okey tak, saya nak pergi kelas, saya pakai macam gini. Weh, comel ni. Cakap pakai yang ni. Tak, pakai yang ni. Ni lagi aku rasa ni lagi cantik. Tapi aku nak warna itu. Saya penat. Saya try. Sebab Nah, kita. Pesan je. besar bodoh seluar tu tapi cantik. Cuba kau turun kelas seluar kau tadi. Kau cakap kau nak bagi. Comel bodoh kau pakai tu. Macam skirt. Kau tak lukis kening ke nak? Siapa ni? Yumi Hanim. Tengok ni Hanim. Cantik bodoh. Cuba kau kat sikit baju tu. Baju macam tu je. Cantik macam comel lah. Tengok. Yang satu tu pun cantik juga. Yang ni lagi cantik. Tak, hari ni saya tak lukis. Antik gila. Hari ni saya tak lukis kening sebab saya nak pergi buat kening saya hari ni. So, saya tak lukis kening. Ya, tapi tak apa. Gosok je. Comel tak Yumi? Kau kena iron. Kau kena rajin macam saya. Rajin. Macam gini. Saya hazmat saya. Canang. Satu ke dua? Mana satu? Saya nak beli. Saya nak pakai pergi kelas. Mana ni? Bandel kah? Dia mana ni lawa gila. Cantik kan? Dia bukan bandel. Dia bandel tapi dekat dorang yang ajar saya. Dekat jalan-jalan Jepun. Beli lah. Tak. Ada CCTV. Aku rasa kena bagi aku suruh kau. Dah. Berapa tu jauh?
Nampak aku. Tak. Nanti kalau dia cakap kita mencuri. Sial lah berani. Cabut sial. Okay dah. Oh, dia ada saiz ya, nak. Saya nak beli ni. Sebab comel gila. Saya nak pakai pergi kelas. Beli banyak-banyak lah duit. Give me money. Saya tak ada duit lah. Kau nak suruh saya beli banyak-banyak, transfer lah. Nanti saya beli banyak-banyak, nanti saya bagi tengok kamu. Tapi baju ni sumpah comel. Saya rasa saya mau beli. Dan saya memang akan beli. Macam dia macam ni. Walaupun saya berhijab, saya tetap boleh pakai benda ala ni. Nanti saya pakai pergi kelas. Tak, saya pakai pergi pasar sini. Saya pakai ini hitam, and then saya pakai ini macam ni, and then saya pakai inner cardigan. Nampak tak? Dia punya apa tadi? Nampak tak? Saya menghappykan diri. Saya sangat sedih. Kau ambil yang tu nak kentut tu. Patut tak aku ambil yang ni? Comel lah. Sudahlah saya ambil heels tadi untuk presentation. Untuk presentation saya. Sorry lah, saya tak ada kening hari ni sebab saya nak buat kening. So, saya beli kasut untuk presentation. Blazer dah ada dah. So, kasut untuk presentation tiada. So, saya beli macam kasut bertutup juga kan. Yang tu pun kau nak ambil. Semua putih lah aku ambil. Cantik weh dua-dua. Yang besar tu saiz berapa? Tak berapa harga? 15 juga. Saya ambil ya. Dan saya ambil yang ni. Kita nak berstyle. And then ini semua sudah RM40. Murah ya. Sangat-sangat murah. Sekejap saya end live sebab saya ada restrict. Ambil je. Sekejap aku kena tu lah. Kena warning. Tai betul.